Assalamualaikum. So hari ni kita ada Honda Civic SC Honda Civic CEA. Yang ni kita tengah press dia punya bearing. Korang ada masalah bearing pun, bearing bunyi tahu macam mana nak tahu bearing bunyi, jalan tak rata berdengung kalau berdengung tu antara dua saja, bearing ataupun tayar. So yang ni kita tengah press, yang lama kita dah buang keluar, kita press masuk yang baru. Dekat sini kita boleh buat macam-macam guys. Press bu boleh, nampak tu. Press bearing pun boleh. Orang nak datang untuk besok, boleh terus walk in saja, tak perlu temu janji. So dah siap satu press, kita ada dua bearing yang sudah masuk yang baru, masuk balik dalam sarang dia. Ni kalau bearing tak tukar kena jaga juga bearing ni. Sebab apa? Kalau lama-lama, kalau tak ni, dia boleh makan dia punya hub. Kalau dah makan dia punya hub sana tu, memang kena tukar lain rasanya. Untuk besok korang nak datang boleh terus walk in saja. Dah siap pump, dah siap press masuk bearing. So sekarang kita nak pasang dia punya ni. So sekarang kita nak pasang dekat kereta. Nampak ni. Bearing depan duduk dekat naka Dekat naka kena buka keluar naka untuk Honda Civic FC. Tengah nak pasang saja. Ni. Untuk bahagian depan ni, kalau nak tukar dia punya bush lower arm, kita ada yang heavy duty wing impact racing bush punya. So yang ni kita ada Nissan Serena C26. Abang masuk brake depan 6 port. 6 port 8 darjah. Yang ini tengah buat bracket lagi. So yang ini kita ada juga lagi Ativa. Ativa ni pun dia nak pasang brake. Brake yang lama kita dah buka keluar. Brake yang lama kita dah buka keluar. Untuk bahagian depan dia nak ambil Ori refurbish. Dia ambil Brembo Tesla Ori refurbish.